balik apa yang Allah Ta'ala larang dan buat apa yang Allah suruh, baru dipanggil seseorang yang bertakwa. Apa yang Allah Ta'ala larang ialah Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat 32, dan juga laksanakan tunaikan zakat, dan terakhirnya tunaikan haji bagi orang yang mampu. Jadi yang pertama dalam rukun Islam tadi, Allah Ta'ala suruh kita solat. Dalam hubungan suami isteri, bila mana mereka ni menjaga solat, isteri suruh solat, orang solat. Bila dia dua rumah, dua empat kali tak solat, maka tanggung isteri kita daripada kita akad terima nikahnya, sehinggalah kita nak jawab balik kepada Allah Ta'ala. Itu tanggung bidungnya, kita jawab balik dengan Allah Ta'ala di akhirat. Sekiranya kita tunaikan segala hak-hak suami dan juga hak isteri, maka Allah Ta'ala bermula dan dia memang tak boleh jawab. Tapi bila di akhir-akhir saya pun tak tanya. Sebab apa? Sebab malu. Salah satunya kalau tak boleh jawab, malu lah kan. Kita yang mengapai, tak boleh jawab, malu. Saya sendiri pun kalau orang tanya tak jawab, malu lah. Kita orang ramai. Jadi kita fikir macam tu lah. Fikir apa yang kita tanya tu balik pada diri kita balik. Kalau sekiranya tak tahu kita tanya, maka airlah, jadi mengairkan pasangan kita. Baik, apa yang baik sama Allah SWT, yang kuat kepada teman kita sendiri. Ini saja. Boleh. Ini sikit balik. Okey, kali tadi. Sebelum berdiri, jadi sebelum kata ni wanita buat sendiri untuk buat wakil. Wanita wakil kena buat sendiri. Wakil kena buat wakil. Baik, sebelum saya serahkan kepada wali iaitu Salahuddin bin Abdul Aziz, kita ambil majlis kita tanya soalan, kita ucap kalimah syahadat. Ucap kalimah syahadat. Syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua ulang lafaz iaitu Ustaz binti Salahuddin dengan mas kawin sebanyak 10 gram emas tunai. Baik, insyaAllah bersedia kami mengaji. Jadi saya serahkan majlis berkumpul pada wali untuk melaksanakan majlis sejak awal. Alil Najib bin Isbullah. Aku nikahkan kau dengan anakku Hidayah Husna binti Salahuddin dengan mas kawin 10 gram emas tunai. Saya terima nikahnya Hidayah Husna binti Salahuddin dengan mas kawin 10 gram emas tunai. Alil Najib bin Isbullah. Aku nikahkan kau dengan anakku Hidayah Husna binti Salahuddin dengan mas kawin 10 gram emas tunai. Saya terima nikahnya Hidayah Husna binti Salahuddin dengan mas kawin sebanyak 10 gram tunai. Mas, oh dia tu mas.
Hidayatul Husna binti Salihuddin dengan mas kawin program mas tunai. Saya terima kerana Hidayatul Husna binti Salihuddin dengan mas kawin sebanyak 10 gram emas tunai. Alhamdulillah.
lebih daripada 4 bulan kemarin, 4 bulan Islam, ataupun wakil tak bagi nafkah lebih daripada 4 bulan, ataupun disambung khusus oleh mahkamah, ataupun yang ketiga buat mudarat pada badan isteri, anak-anak ataupun lain-lain. Jika sabit ketiga tadi diadukan kepada qadi atau hakim syar'i, maka ketika itu bertalak isteri masing-masing dengan satu talak beri. Jadi yang ini dibacakan ini adalah salah satu daripada protection, jadi melindungi kepada isteri kita, sebab lafaz talak ni pada suami, kuasa itu pada suami. Tapi bila suami berlaku yang tidak adil kepada isteri pun ada hak juga dengan kepada hakim ataupun qadi. Jadi mudah-mudahan kemudian kita langsung pada bagi ini yang diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan berkekalan kepada kedua pasangan. Pengantin perempuan, pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih buat para hadirin sekalian atas kesudian anda yang turut sama-sama meraihkan majlis perkahwinan Hidayatul Husna Salahuddin dan Halim Najib Hizbullah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, semaikanlah di atas kedua pengantin perasaan kasih sayang, tunjukkanlah kepada keduanya jalan petunjuk dan takwa, lanjutkanlah umur kedua di dalam kehidupan bahagia dan menggembirakan, sentiasa dalam ketenangan dan lapang dada, himpunkanlah sentiasa merasa qanaah dan terpelihara dari segala godaan. Kurniakanlah Ya Allah kepada kedua keturunan yang soleh dan solehah, limpahkanlah Ya Allah keduanya dengan nikmat dan berkat, luaskanlah kepada keduanya pintu rezeki mereka. Allahumma at'im min at'amni wasqi man syaqani wa barik lahum fima razaqtahum faghfir lahum warhamhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal